Saya dah kenal ramai orang, dah bertunang beberapa kali, dah bercinta beberapa kali, tapi sampai pertengahan jalan, asyik putus hubungan. Tak dapat berumah tangga, tak sempat berumah tangga. Atau kita sebut sebagai masalah jodoh lambat atau lambat jodoh. Apakah dia sebab daripada anasir sihir ataupun pelalau? Disebutkan antara bentuk gangguan yang menyebabkan seseorang susah mendapat jodoh. Dengar ya, ada dua keadaan. Yang pertama, memang lambat jodoh itu adalah takdir Allah tanpa asbab daripada orang ketiga ataupun perbuatan jahat manusia melalui sihir. Dia boleh berlaku. Maknanya memang tak sampai lagi jodoh takdir ketentuan. Lambat jodoh, lambat rezeki, lambat dapat anak dan seumpamanya. Tak semestinya daripada anasir gangguan. Tetapi yang kedua, dia boleh berlaku disebabkan anasir gangguan, itu yang disebut sebagai pelalau. Ya, dah bertunang banyak kali, dah berkapul banyak kali dan sebagainya, tapi asyik putus di tengah jalan. Tapi ada tanda-tanda. Apa? Antaranya adalah perasaan pasangan berubah secara tiba-tiba. Maknanya daripada sayang tiba-tiba jadi benci. Daripada tengok rupa kita yang baik, elok, tiba-tiba jadi tak baik, tiba-tiba nampak buruk dan seumpamanya. Maknanya perubahan itu datang secara tanpa sebarang asbab. Maka ia adalah di antara tanda-tanda masalah lambat jodoh disebabkan adanya anasir gangguan. Apa yang boleh dibuat adalah cuba mandi dengan mandian bidara ikhtiar syifa ataupun sabun bidara. Bagi orang yang ada anasir ini, dia akan muntah, dia akan sendawa dan seumpamanya dengan izin Allah. Andai itu berlaku, maka mungkin ada gangguan dalam tubuh kita. Dan kalau tak ada gangguan, tak ada anasir tersebut, memang lambat jodoh, tak ada sebarang anasir sihir, apa yang boleh dibuat? Antara tipnya adalah berpuasa pada hari lahir dengan niat moga Allah permudahkan jodoh kita. Yang kedua antara lain adalah boleh mandi dengan mandian bidara. Mudah-mudahan dengan berkat doa dan syifa Allah memudahkan atau memakbulkan hajat kita supaya Allah permudahkan jodoh, insya-Allah.